Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak kita berhenti sekejap dan terfikir, antara semua amalan yang kita buat hari-hari, ada tak cuma satu je yang kita boleh rasa confirm, pasti diterima oleh Allah, tak kisahlah apa pun niat dalam hati kita masa tu. Jom, hari ni kita kupas tentang satu talian hayat yang mungkin selama ni kita pandang ringan. Cuba kita jujur dengan diri sendiri. Kita solat, kita berpuasa, kita cuba bersedekah. Tapi jauh di sudut hati tu, pernah tak rasa was-was? Risau, diterima ke amalan aku ni? Ikhlas ke aku 100% tadi? Soalan inilah yang akan jadi teras perkongsian kita kali ni. Dan untuk jawab soalan tu, kita kena mula daripada asas. Kita kena faham dulu siapa sebenarnya kita ni sebagai seorang manusia. Hakikatnya, tak ada seorang pun antara kita yang sempurna. Tak kiralah kita ni yang jenis istiqamah ke masjid ataupun yang masih lagi terumbang-ambing mencari jalan, kita semua sama. Kita buat silap, kita mudah lupa dan kadang-kadang kita terpesong. Dan semua tu okey sebab itulah fitrah kita sebagai insan. Ayat ni betul-betul kena tepat kat batang hidung kita kan? Manusia biasa yang penuh dengan dosa dan sentiasa alpa. Inilah kita. Kadang-kadang kita lalai, seronok dengan dunia. Tapi, bila kita berani mengaku kelemahan inilah, itu sebenarnya langkah pertama untuk kita cari penyelesaian. Jadi, bila kita dah sedar yang kita ni tak sempurna, apa pula kesannya pada amalan-amalan kita? Kat sinilah muncul satu persoalan besar yang mungkin boleh buat kita termenung panjang. Okey, cuba kita lihat perbezaan ni. Amalan-amalan lain macam solat, puasa, sedekah, semua tu, Masya Allah, amalan yang sangat hebat. Tapi, sentiasa ada tapinya kan? Selalu ada risiko. Risiko yang hati kita ni terdetik sikit rasa riak, atau nak menunjuk-nunjuk, atau mungkin niat kita tak betul-betul 100% lillahi ta'ala. Inilah yang buatkan status penerimaan amalan tu jadi tak menentu. Tapi, ada satu amalan yang special, satu amalan yang datang dengan jaminan. Itulah dia, selawat. Jadi, macam mana kita nak lari daripada rasa ragu-ragu dan tak pasti ni? Jawapannya, subhanallah sebenarnya sangat mudah, tapi kesannya amatlah mendalam. Jawapannya adalah selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak semua dengar betul-betul yang ini. Daripada semua amalan yang kita boleh lakukan, selawat adalah satu-satunya amalan yang dijamin, pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Fikirkan sejenak, ia adalah satu penghormatan kepada kekasihnya, Rasulullah. Mana mungkin Allah akan tolakkan? Jadi tiada lagi keraguan, tiada lagi was-was. Dan keistimewaan selawat ni, ia bukan terhenti di dunia sahaja. Oh tidak, kekuatannya yang sebenar, yang paling kita perlukan, akan terserlah nanti, pada hari di mana tiada lagi pertolongan lain, iaitu di akhirat kelak. Cuba kita bayangkan sekejap suasana tu. Kita berdiri di hadapan Raja Mizan, timbangan amal kita. Hati ni dubdap-dubdap, risau, cukup ke tidak amalan aku? Atau bayangkan kita berada di titian sirat yang lebih tajam dari mata pedang. Di bawahnya, api neraka yang menjulang-julang. Waktu tu, pada siapa lagi kita nak harapkan bantuan? Dan di saat genting itulah, di waktu kita rasa macam dah tak ada harapan, tiba-tiba datanglah selawat yang kita ucapkan masa di dunia dulu. Ia datang sebagai penyelamat, ia datang sebagai syafaat, ia datang sebagai pertolongan yang kita tak pernah duga. Inilah yang dimaksudkan dengan talian hayat. Selawat ni bukan sekadar zikir biasa. Ia adalah tali penghubung kita terus kepada rahmat Allah SWT. Tali yang akan kita pegang seerat-eratnya bila mana semua jalan lain seakan-akan sudah tertutup. Jadi, sebelum kita akhiri perkongsian ini, mari kita ambil masa sekejap. Ada satu perkara terakhir untuk kita sama-sama renungkan dan bawa dalam hati kita. Persoalannya, untuk diri saya dan untuk anda semua. Kalau kita dah tahu yang kita ada satu talian hayat yang dijamin tak akan putus, seberapa kerap kita akan pegang tali tu? Seberapa erat kita akan genggam ia setiap hari? Fikir-fikirkanlah. Semoga kita semua tergolong dalam kalangan orang yang sentiasa berpaut pada tali ini. Wallahu alam.